Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin Min Syamsuar, Pegawai Eksekutif Syarikat Keselamatan Lancar Siber, dibantu oleh rakan saya Syamsul Danish Anik bin Syawal, ingin mencadangkan satu garis panduan penting berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah. Tahukah anda, sejak 2023, penggunaan AI seperti ChatGPT telah meningkat lebih 120% dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Kajian oleh MDEC dan Cyber Security Malaysia mendapati 72% murid menggunakan AI untuk menyiapkan tugasan. Namun, hanya 18% guru benar-benar faham bagaimana AI digunakan oleh pelajar. Peningkatan yang tinggi ini telah menimbulkan pelbagai masalah seperti tugasan disalin tanpa pemahaman. Selain itu, maklumat salah dijadikan fakta. Seterusnya, ketagihan kepada jawapan segera. Akhir sekali, risiko keselamatan data serta privasi. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa garis panduan jelas, integriti akademik dan keselamatan pelajar akan terjejas. Oleh itu, kami ingin mencadangkan 4 garis panduan baharu yang lebih praktikal dan mendidik. Pertama, melalui model 3P, iaitu pandu, pantau dan penilaian. Dari aspek pandu, AI diperkenalkan secara formal dalam subjek RBT dan sains komputer. Bagi aspek pantau pula, log penggunaan AI direkodkan di sekolah. Dan yang terakhir, bagi aspek penilaian, di mana tugasan perlulah disertakan refleksi pelajar mengenai penggunaan AI. Cadangan kami yang kedua ialah mewujudkan lencana literasi AI. Murid yang lulus kursus AI beretika akan menerima lencana sebagai rekod pencapaian. Yang ketiga, AI hijau dan selamat. Yang kami maksudkan ialah hanya AI yang selamat dan telah disahkan boleh digunakan. Setiap sekolah akan menerima senarai aplikasi AI yang dibenarkan. Dan yang keempat, melalui pelibatan komuniti. Dengan menjalankan aktiviti bulanan seperti Hari AI Sekolah yang melibatkan guru, murid dan ibu bapa dalam penerokan AI secara selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, jika garis panduan ini dilaksanakan, kita akan melahirkan murid yang bijak, beretika dan mampu menjadi pencipta teknologi masa depan. Ingatlah, AI bukan pengganti minda tetapi pelengkap kepada insan yang berfikir. Sekian, terima kasih.